Selesai aja solat terawih, sinilah pot kita orang. Mana lagi kalau bukan restoran ikan bakar Asam Boy. Dekat sini ada colek nisai keret. Pesta setahun sekali. Pot santai memang banyak dekat sini geng. Ada tepi restorannya ni ataupun di hadapan. Kalau penuh di hadapan boleh je masuk dekat dalam. Bermula 2 Ramadan sehinggalah 28 Ramadan. Daripada pukul 6 petang sehinggalah pukul 12 tengah malam. Berbagai jenis jugalah dekat sini. Ada sotong, ada ikan, ada perut, ada ayam, ada keropok leko, ada berbola, ada udang dan berbagai lagi. Kalau korang tengok dekat sini memang tak banyak kan, nampak macam kosong aja. Bila dah banyak takut dia sejuk geng. Jadinya dia orang selalu top up dan ini dapatlah kita yang panas-panas. Korang wes saja restoran ikan bakar Asam Boy. Nak senang lagi landmarknya berdekatan dengan Kamda Prima Saujana Kajang. Kalau nak berbuka dekat sini pun ada juga geng. Berbagai juga menu yang tersedia. Ada ikan bakar, ada singgang, ada ikan rebus goreng dan berbagai lagi lah yang enak-enak. Selain daripada tu ada juga colek buah ni Sistem beliannya senang aja ya. Sinarai harga dah ada dekat situ. Korang tengok aja. Ambil aja letak dalam bakul tu Akak tu akan potong dan sediakan untuk kita. Memang sesuai lah dekat sini. Lepas aja terawih kita moreh pula dekat sini tau. Yang berada di Prima Saujana Kajang, Sungai Kantan, Taman Kantan Permai, Jenaris. Apa tunggu lagi geng? Bukannya selalu setahun sekali aja. Inilah yang kita orang order. Colek buahnya pun nampak mengancam kan? Apa-apa pun kita layan view dulu. Tuang kuah secukup rasa. Kalau tak cukup boleh top up lagi tau. Datang sini korang wajib order teh tarik madu ni. Dia punya buih dah tak nampak gelas tau. Kita mulakan dulu dengan ikan celup tepung ni Masuk aja ke dalam mulut. Ikan yang cukup fresh. Jangan risau, ownernya ambil stok setiap hari. Kita perkena pula sotong rangup ni. Memang rangup habis. Ini pula tim baru daripada Asam Boy TV. Azan namanya. Masih baru tapi malu-malu kucing lagi lah. Bawa family korang datang sini ramai-ramai geng. Dibuka setiap hari ya. Macam biasa kita tinggal jejak dulu. Apa tunggu lagi geng? Bola terus.